Orang Islam dengan orang PAS berbeza sifatnya. Orang Islam takut akan Allah, menjauhi fitnah. Tetapi orang PAS tak takut akan perintah Allah. Mereka mendekati fitnah. Mereka tak patuh dan takut pada Allah dan ajaran Islam. Tetapi mereka amat patuh dan taksub pada parti. Itulah hakikatnya. Tak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah atau mengadu domba. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Percaya atau tidak, kita tak boleh nafikan fakta-fakta yang telah mencatatkan beberapa pimpinan PAS yang kalah akibat serangan fitnah ni. Mari kita tengok satu persatu. Siti Mastura kalah. Razman Zakaria kalah. Sanusi Makno pun kalah. Dusuki kalah. Nasaruddin Hasan kalah. Wan Zawabi kalah. Syahrul Humaizi kalah. Masri Cik Yusof kalah. Hafiz Nordin kalah. Wan Ashima kalah. Kamaruzaman pun kalah. Tak ada seorang pun yang menang. Jadi, usahlah klaim PAS tu lambang agama Islam sebenar. Jika benar ia berlandaskan agama Islam, dah tentulah mereka akan menjauhi fitnah. Bukankah fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh? Takkanlah mereka tak tahu kan?